Aku tak kira. Kalau kau tak bayar malam ni, kami akan apa? Kami akan apa? Kau nak sibuk apa hal? Kau ni siapa pula? Nama aku Kahar, alumni sekolah ini. Selamat datang ke Kudrat. Semangat tanpa jejak terjerat lantai, derita menyiksa, namun jiwa ini tak akan menyerah. Deru badai menghantam jiwa, cerita sunyi di ruang yang bising. Dalam kehancuran kau berdiri, lempang kembali, susun kembali si tepian hati, bangkit dari keperitan, melawan kesakitan hidupmu. Kuatkan hati, tegakkan prinsip, kau takkan tunduk, takkan menyerah. Nada indah kembali berirama, suara takdir kembali berbisik. Sekarang kau nak keluar dari sini dengan cara baik atau dengan cara jahat? Hello bos, ada apa? Oi bangsat, kau tunggu apa lagi? Seranglah dia orang. Kita ada ramai. Kami pilih keluar dengan cara jahat. Serang! Sini tuan, biar saya bawa pergi tuan dari sini. Kau semua memang sial lah. Lepaskan lah. Lepaskanlah. Lepaskanlah. Lepaskan bodoh. Polis, mari cepat. Sekarang ni macam mana tuan boleh pergi pinjam dekat geng Samseng tu? Tuan ada masalah duit ke? Saya minta maaf, bukan saya yang perlukan duit. Tapi sekolah ini yang perlukan. Apa maksud tuan, sekolah ni perlukan duit? Awak alumni sekolah ni mesti awak tahu sebahagian dana dari sekolah ni adalah sumbangan dari bekas pelajar sini. Parti selepas tahun 2007, sumbangan di sekolah ini makin berkurang. Semua pengetua sebelum ni terpaksa cari jalan sendiri untuk dapat dana dari luar. Apa pula, diorang semua orang berpangkat. Kenapa tiba-tiba dia berhenti?
Katanya sekolah ni dah hapuskan adat dan tradisi mereka yang mengarut lah semua tu. Tradisi apa? Tradisi ajar pelajar senior buat sekolah ni macam bapak dia orang punya. Tradisi bully pelajar junior sampai dia orang trauma, sampai dia orang berhenti dari sini. Tradisi bodoh ajar pelajar bergaduh untuk rebut tempat ketua giliran kuasa. Kaha! Mengucap kaha, ingat Tuhan. Astaghfirullahalazim, maafkan saya. Cikgu, kenapa ni? Cikgu sakit ke? Tolong, saya dah tak boleh. Doktor, bacaan oksigen pesakit masih rendah. Tingkatkan oksigen dalam liter seminit. Baik doktor, saya pantau dah stabil. Bagus, terus pantau. Saya nak tanya, Abang ni pasien memang selalu buat aktiviti lasak ke sebelum ni? Aktiviti lasak? Apa maksud doktor? Saya baru kenal dia sebulan mengajar di sekolah saya. Sebab saya buat x-ray, saya perasan ada banyak kesan luka-luka lama pada organ pasien. Luka lama? Saya tak pasti sebab saya belum betul-betul kenal latar belakang dia. Kalau macam tu, dia ada tak keluarga terdekat? Contoh isteri atau anak ke? Setahu saya, dia seorang duda, ada seorang anak lelaki. Kenapa doktor? Penyakit dia serius ke? Ya, keadaan dia agak serius. Susah saya nak cakap, dia bergantung pada takdir dia sama ada dia mampu bertahan atau tak. Subhanallah. Aku pernah jadi api yang menyala, membakar sepi dengan nama cinta. Namun bara itu kini padam, tinggal abu dan kenangan hitam. Berulang aku Assalamualaikum. bertahan, tapi hati ini semakin rapuh di tangan. Runtuh jiwa Waalaikumsalam. ini, letih menanti. Kemana kau pergi? Dah lama dah tak balik. Maafkan Kahar ayah. Maafkan ayah sebab ayah kau jadi macam ni, aku dah gagal jadi ayah yang baik. Janganlah minta maaf macam tu. Kahar dah lupakan semuanya. Lepas ni kita lupakan kisah lama. Datuk, pembantu Datuk call. Cakap kat dia cancel semua meeting. Minggu ni aku akan luangkan masa dengan anak aku yang aku telah sia-siakan selama ni. Tinggal luka yang tak sembuh selamanya. Aku berdiri di sisa harapan, melihat bayang yang perlahan-lahan hilang. Semua janji hanya debu, ditiup waktu tanpa rindu. Berulang aku coba melupa, namun Ya Allah, ayah! tak mau reda. Ayah bangun ayah! Ayah bangun! Runtuh jiwa ini, letih menanti. Macam mana dengan ayah saya, doktor? Alhamdulillah ayah Cik stabil. Ayah bangunlah, Abang Cik masih belum puas berbual dengan ayah. Nurse! Tolong saya! Ayah saya nurse! Maaf, Encik sila tunggu di luar sebentar. Semua janji hilang tanpa makna. Tinggal luka. Encik, Maaf Encik, kami dah cuba sedaya upaya, bapa Encik tak dapat diselamatkan. Air mata jatuh tiada hentinya. Abang Yat dengan Abang Ja tak balik ke? Bersama doa
Mungkin dia orang lupa yang aku masih hidup. Kalau suatu hari aku mati, rahsiakan dari mereka. Terima kasih ayah untuk segalanya. Cikgu baru tu dah sampai belum? Baik, suruh dia masuk sekarang. Assalamualaikum. Silakan masuk. Boleh tak kalau saya minta tolong awak melawat Cikgu Kahar di ward? Boleh sangat tu. Saya pun dah lama rindu dekat dia.